Minta maaf saya kena dekat rostrum ya, saya tak boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera BEAMS. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Saya DCA Nurkia binti Syari, seorang berumur 68 tahun dari rangkaian RCCA Haslinda dan Faizal. Saya merupakan seorang pesara perkhidmatan awam dan jawatan terakhir saya ialah pegawai pendaftaran penyembuhan dan telah 10 tahun bersara. Alhamdulillah, ini merupakan GST pertama saya. Terima kasih BE dan terima kasih banyak-banyak founder untuk peluang ini. Okey, mengapa berjuang untuk DCA? Semacam mana gambar tu, big why saya ialah keluarga saya, iaitu suami, 3 orang anak, 3 orang menantu dan 7 orang cucu. Inilah big why saya. Kegembiraan mereka dapat menjadi saya. Dalam impian saya, ada impian rangkaian saya juga. Saya tahu setiap krisis mereka itu dan saya inginkan mereka berjaya juga dalam BE untuk capai impian mereka. Saya nak membantu orang lain juga untuk mencapai kesihatan dan kejayaan, terutama yang senasib macam saya, melalui produk hebat serta peluang hebat di BE International. Apa yang saya pelajari sepanjang proses perjuangan saya dalam BE, iaitu konsisten dalam 3S setiap hari. Setiap pagi saya bangun, saya akan saya akan tengok handphone, saya akan buat perkongsian sama ada offline ataupun online. Selepas solat subuh tu saya akan buatkan macam ni. Dan hasilnya kawan-kawan saya yang pernah tolak dulu datang kembali pada saya dan ada yang memerhatikan apa yang saya buat dari jauh. Tiba-tiba datang untuk menawarkan diri untuk sama berjuang dengan saya dalam BE. Alhamdulillah. Dan apa yang penting ya, kita hendak untuk diri saya konsisten buat perkongsian, sentiasa buat perkongsian. Dan kita teruskan tidak buat berkongsi. Dan proses duplikasi ini memang benar berlaku di dalam rangkaian yang dan ia sangat penting sebab saya hanya ikut sistem dan juga upline berjaya 100%, ya. Dan walaupun kadang-kadang rasa diri sendiri tak yakin untuk lakukan, tapi upline cakap buat saja dan ianya memang ada result. Membentuk mindset yang betul di mana kejayaan bermula dengan pemikiran yang positif, kesabaran dan kepercayaan pada diri sendiri. Walaupun nampak kekuatan fizikal saya ni tak macam orang lain yang cergas dan aktif, tetapi saya belajar untuk mempunyai impian, mempunyai kekuatan minda dan keinginan yang tinggi untuk terus berjuang. Sebab saya jelas dengan impian saya untuk berjuang di BE ini 200%. Dan saya juga bersyukur kerana suami saya, DCA Nur Jamari, sentiasa ada bersama saya untuk berjuang di BE 200% sejak tahun 2023. Ke mana kami pergi, kami sentiasa pergi berdua untuk fieldwork dan juga jumpa network. Memang kami sentiasa berdua. Syukur Alhamdulillah. Kunci kejayaan, percaya kepada syarikat BE International dan terima kasih founder. Thank you so much. Percaya kepada mentor dan barisan upline semua. Terima kasih. Bina hubungan yang baik dan ikhlas dalam rangkaian tanpa berkira-kira masa dan tenaga. Di mana pergi kita sentiasa buat perkongsian juga dan fokus kepada memberi nilai, iaitu saya nak bantu orang lain
mencapai matlamat mereka dan kejayaan kita akan datang secara semula jadi. Matlamat saya seterusnya ialah saya nak mengukuhkan 139 ke dalam dan rangkaian saya, mengukuh lebih ramai pemimpin yang bernadi benar. Tokyo saya bawa 28 beg, alhamdulillah, dan Melbourne insyaAllah 2 bas dari network Nokia Jamali. InsyaAllah nak keluarkan 28 SB10 2025 insyaAllah, dan melahirkan 2 DCA hujung tahun ini juga insyaAllah juga menjadi CCA SB1 2026 dengan target 1 million PGSP, ya, dan RCCA SB12 2026 insyaAllah. Doakan saya. Kesihatan adalah keutamaan saya dan peluang bersama BE bukan sahaja membantu saya menjaga kesihatan, tetapi juga memberi semangat untuk terus berjuang. Semua ada semua di puncak kejayaan. Terima kasih.